الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Hello, Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat semua. Selamat datang ke channel Mala Permata. Horror story menghiasi malam anda. Channel ni adalah channel yang akan menceritakan kisah-kisah seram dan juga pengalaman-pengalaman seram yang saya akan ambil mungkin saja daripada sahabat-sahabat semua di luar sana, dan juga saya akan mencari kisah-kisah yang menarik untuk diceritakan di channel Mala Permata ini. Dan ini adalah kisah yang episod yang pertama, dan saya akan menceritakan untuk kisah dan episod yang pertama ini adalah kisah saya sendiri, pengalaman saya yang pernah saya lalui, untuk sahabat-sahabat semua menonton dan juga mengambil iktibar. Dan untuk pengalaman saya ini, kisah-kisah yang saya lalui ini, sepanjang hidup saya ni terdapat ada 6 kisah. InsyaAllah ada 6 kisah. Dan kisah ini saya akan menceritakan mengikut turutan daripada kisah yang pertama hingga kisah yang ke-6. Dan untuk pengetahuan semua, kisah ini, di dalam 6 kisah ini terdapat 3 kisah yang saya melihat penampakan dengan mata kasar, dan ada susuk-susuk yang saya pernah lihat. Dan 3 kisah lagi ni adalah kisah lebih kurang kisah gangguan, lebih kepada gangguan yang orang kata misteri. Okey, sebelum kita mulakan untuk kisah yang pertama, minta sahabat-sahabat semua boleh tolong subscribe dan like, share, dan boleh juga follow di platform lain di seperti di TikTok, di FB, channel Mala Permata. Okey, kisah yang pertama ni kisah yang masa tu saya berumur 7 ataupun 8 tahun. Saya berumur 7 ataupun 8 tahun, lebih kurang darjah 1 ataupun darjah 2. Dan kisah ni terjadi dalam hidup saya ni lebih kurang hampir 30 tahun lepas. Dan masih segar di ingatan saya, dan insya-Allah saya boleh sampaikan dengan baik, insya-Allah. Okey, kejadian tu berlaku pada hari cuti sekolah, dan hujung minggu. Dan mak ayah kita orang ni biasanya hujung minggu akan pergi ke kebun. Pergi ke kebun tu biasalah untuk kutip buah. Kalau musim buah, kita orang kutip buah ataupun cuci semak samun. Dan pendekkan ceritanya, pada petang tu kita orang pun bertolak lah pergi ke kebun kita orang. Saya berempat bersama kakak saya dan mak ayah saya pergi ke kebun. Jarak antara kebun saya dengan rumah saya ni lebih kurang 30 minit perjalanan. Dan juga
kebun tu berada di belakang rumah nenek saya. Okey, untuk kawasan tu, untuk kebun saya ni, kebun ni berada di belakang rumah nenek saya. Dan juga di belakang kebun ni ada sebuah bukit, dan juga di atas bukit tu terdapat gua. Dan bukit ni sebenarnya satu bukit yang bersejarah. Dan juga berkait, kalau tak salah saya, bukit ni berkait juga dengan Puteri Sadong. Okey, bila kita orang sampai, macam biasa kita orang akan parking kereta dekat depan rumah nenek. Dan kita orang ambil barang semua dan kita akan terus berjalan untuk pergi ke kebun. Sebabnya memang orang kata jalan tu untuk masuk dengan kereta tu memang tak boleh nak masuk. Sebab pokok apa semua banyak tu kan. Jalan tu banyak menghalang lah. Tak boleh nak direct untuk masuk dengan kereta. Dan kita orang pun berjalan masuk ke kebun. Dan macam biasa juga, mak dan ayah saya pun akan buat aktiviti dia orang. Dan saya pun macam biasa juga bermain dan tolong sikit-sikit apa yang boleh tolong. Sebab masa tu kan saya masih, orang kata masih kanak-kanak, masih budak lagi, 7 tahun dan 8 tahun. Apa benda sangat yang boleh saya buat. Dan biasanya saya akan panjat pokok. Disebabkan di kawasan kebun tu dia berumput dan juga biasanya banyak pacat, kerengga semua biasalah dekat kebun kan. Dan di belakang kebun tu memang hutan lah. Memang hutan dan bukit lah. Nak dijadikan ceritanya, masa tu dah pukul 6 lebih, dan dah pukul 6.30. Dan emak dan ayah saya pun terus ajak untuk balik lah, untuk mengelakkan untuk orang kata sebelum waktu maghrib nak balik kat rumah. Dan saya pun masa tu tolong ambil barang apa semua dengan kakak saya, dan kita orang pun nak berjalan lah untuk pergi ke kebun, untuk pergi kat rumah nenek saya dekat kereta. Dan tiba-tiba masa tu saya rasa tak tahan nak kencing sangat. Tak tahan sangat. Dan saya pun ambil keputusan nak kencing kat situ lah. Sebab sebelum ni pun memang selalu dah memang kencing kat situ. Dan juga padahalnya rumah nenek saya tu taklah jauh sangat untuk buang air kat sana. Tapi benda ni nak jadi kan. Dan saya pun kencing lah kat situ. Cumanya kebodohan saya sendiri lah, disebabkan budak lah kan. Dan juganya masa tu mak dan ayah saya ni, kakak saya ni dah berjalan meninggalkan saya. Sebabnya kat kebun tu sebenarnya saya dah biasa dekat kebun tu. Dan mak dan ayah saya pun selalu je kalau tertinggal barang dan mereka suruh saya ambil, saya pergi ambil sorang-sorang. Dan tak ada apa-apa, tak pernah diganggu. Cumanya hari tu saya nak kencing, kesilapan saya sendiri. Saya nak kencing, saya naik di atas busut. Dan saya kencing menghala ke bawah. Disebabkan kalau saya nak kencing di bawah, di atas tanah biasa ni, disebabkan berada kat dalam kebun tu, pacat banyak.
bila pacak banyak ni, bila kita kencing, kita akan duduk diam, duduk statik je. Pacak tu akan naik. Sebab sebelum ni pun bila kita balik daripada kebun pun tengok tiba-tiba ada pacak kat kaki. Dan selesai je kencing, masa tu tak ada rasa apa pun dan juga tak ada gangguan apa pun. Selesai kencing, saya pun turun daripada busuk tu dan teruslah berlari ke mak dan ayah saya yang mereka sedang berjalan perlahan untuk ke kereta. Bila sampai je dekat rumah nenek saya tu, dan mak dan ayah saya pun ambil barang-barang apa semua untuk disimpan dalam kereta balik. Dan masa tu saya rasa badan saya ni tak selesa. Tak tahu kenapa tak selesa, dan rasa gatal-gatal yang teramat sangat. Dan masa tu saya pun cek lah, takut ada semut ke, takut ada kerengga ke apa semua kan. Saya pun buka lah baju saya, tengok keadaan badan saya masa tu merah-merah semua. Dan juga berbintik merah. Dan gatal tu tak payah cakap lah, memang tergaru-garu lah. Dan mak dan ayah saya masa tu, dia tengok, yalah agak kecoh jugalah. Dia tengok, tapi dia kata mungkin kena ulat bulu. Disebabkan ulat bulu ni kalau kena dekat badan kita, dekat leher kita ke dekat tengkuk ni kan, memang akan gatal lebih kurang macam tu lah. Dan kalau kena dekat, orang kata dalam badan ni, kena dekat baju kita tu, kita tak boleh nak pakai dah, sebab yang ulat bulu tu melekat dekat baju. Dan disebabkan sedikit orang kata kecoh depan rumah nenek saya tu, nenek saya pun keluar lah. Dan nenek saya cakap naik mandi dululah. Naik mandi, letak ubat apa semua untuk hilangkan gatal-gatal tu lah. Yang peliknya, ulat bulu tu tak ada pun di atas, ataupun saya cari-cari ataupun ada ulat ke, semua tak ada. Dan kita orang pun naik atas rumah nenek, dan saya pun pergi mandi dah apa semua. Dan mak ayah saya pun ambil wuduk apa semua, sebab masa tu dah masuk waktu maghrib. Dan selepas waktu maghrib tu, mak saya ni dia tengok saya sendiri pun masa tu rasa badan semakin lesu dan tak boleh nak bangun, hingga kan nak buka mata pun tak larat, dengan muka pucat apa semua. Dan mak saya ni, dia datanglah dekat, sapu ubat apa semua kan, dia gosok kepala saya apa. Dan tiba-tiba dia bercekik, dia meraung sekuat hati dan dia cekik saya. Saya pun masa tu terkejut lah. Tapi kan masa tu kan kita budak, tak kuat lah sangat nak orang kata nak leraikan cekik tangan mak daripada cekik saya tu. Dan nasib baik ayah saya pun bergegas dan pegang mak saya ni, untuk orang kata untuk selamatkan saya lah. Dan yang peliknya sekali lagi, yang saya rasa pelik masa tu, bila benda tu berpindah pergi dekat mak saya, badan saya ni yang letih lesu tadi ni pulih seperti biasa. Dan
gatal juga, gatal-gatal pada badan saya ni semua hilang. Dan saya normal macam biasa. Dan perkara ni membuatkan saya ni lebih, orang kata, lebih percaya yang benda ni adalah perkara-perkara yang mesti lah, yang benda ni wujud lah. Dan punca dia, dan kenapa kita orang boleh tahu, okey, bila mak saya ni dia macam kena rasuk, dan ayah saya ni berkomunikasi dengan benda tu, dan ayah saya ni dia tanyalah kenapa apa semua, dan benda tu pun bercakap, dia kata aku nak balas balik sebab engkau dah kencing atas sarang dia, lebih kurang macam tu lah. Dan lebih kurang macam tu lah. Dan mungkin dia ludah ke ataupun tak tahulah. Tapi punca dia kerana saya kencing di atas busuk tu. Dan perkara ni memang saya agak serik lah. Dan lepas pada tu memang saya tak buat lah perkara yang pelik-pelik ni. Naik atas busuk ke semua, naik jumpa rumah lama ataupun pergi main dekat rumah-rumah orang yang tinggal ke apa, semua memang saya tak buat dah. Yalah, benda ni orang kata berlaku pun saya rasa ada sebabnya. Allah izinkan kerana adalah untuk mematangkan kita, dan juga dia adalah rahsia. Yang sebelum ni kita tengok orang kena rasuk apa semua, kita kadang-kadang kita kurang percaya kan. Bila kena batang hidung sendiri, masa tu kita tahulah langit ni tinggi ke rendah. Dan di dalam Al-Quran pun ada sebut jin dan manusia ini diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat semua kena percaya benda ni. Okey, itulah saja kisah yang pertama. Kisah yang pertama semasa saya berumur 7 hingga 8 tahun. Dan selepas ini kita akan sambung kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni saya berumur 10 ataupun 11 tahun. Jarak masa tu tidak terlalu jauh. Okey, sekejap lagi saya akan ceritakan kisah yang kedua. Okey, kisah yang kedua ni berlaku di rumah saya sendiri bersama dengan mak dan kakak saya. Dan masa tu ayah saya tak ada kat rumah sebab dia bekerja. Dan benda ni berlaku pada waktu petang. Punca kejadian ni saya tak pasti. Bukan disebabkan saya ni nakal ke apa semua, saya tak pasti. Tapi kan anak-anak biasalah, nakal tu ada. Tapi kalau untuk saya pergi ke tempat-tempat yang orang kata yang pelik-pelik, masuk hutan ke apa semua, tak ada. Cumanya pada masa tu saya ni tiba-tiba macam jatuh sakit. Tak tahu kena apa, tiba-tiba jatuh sakit dan saya tak boleh nak bangun. Dan mak saya pun datang pelik lah. Urut kepala apa semua, letak minyak ubat apa semua, sapu ubat. Dan ditanya saya sakit kat mana pun saya tak boleh nak bagi tahu. Dan masa tu saya terbaring je. Terbaring dan juga orang kata mata pun boleh buka sikit-sikit je. Dan benda ni berlaku dekat saya. Sebenarnya saya dalam keadaan yang orang kata yang sedar. Fikiran saya ni waras dan saya tahu
sekeliling saya ni siapa yang ada. Cuma saya terbaring dan tak boleh nak bangun. Dan masa tu ayah saya ni tak ada kat rumah. Mak saya ni minta tolong jiran-jiran datang apa semua tengok. Minta tolong jiran datang tengokkan apa semua. Dan mak saya ni pun dia call ayah saya lah untuk balik. Dan ayah saya pun sampai kat rumah. Dan dia orang bincang lah nak bawa saya ni hospital ataupun pergi hospital ataupun macam mana. Dan ayah saya ni pun tengok dia kata dia nak cuba ikhtiar dulu, dia kata. Tengok sebab pelik, tak ada jatuh, tak ada apa, tiba-tiba sakit, tak boleh nak bangun apa semua. Dan masa tu saya sendiri pun tak tahu. Walaupun saya sedar, saya sendiri tak tahu kenapa lah aku letih sangat ni dalam hati. Tapi mulut pun tak boleh nak bercakap juga sebenarnya. Bila orang tanya soalan apa semua, tanya kenapa pun saya tak boleh nak, orang kata mulut tu tak boleh nak buka. Dan ayah saya ni pun baca lah, orang kata ayat-ayat lebih kurang yang dia tahu, dan dia pun hembus dekat saya. Dan masa itulah orang kata sesuatu yang pelik berlaku dengan saya. Bila ayah saya ni baca, dia hembus dekat saya ni, yang saya tengah terbaring tu. Badan saya ni tiba-tiba orang kata menggeletar dengan kuat. Dan ayah saya teruskan dengan bacaan, dan dia minta dengan mak suruh ambilkan lada hitam dengan garam. Dan dalam genggaman dia ni dia baca. Semasa dia baca tu, saya dengar bacaan dia tu. Semasa dia baca tu, dengan tiba-tiba muka saya ni berkerut dengan sendiri. Sedangkan saya sedar masa tu. Saya dalam keadaan sedar, dan saya sendiri pelik. Bila bacaan tu sedang dibaca, muka saya ni macam berkerut dan menangis dengan sendiri. Bukan saya sendiri yang buat. Saya pun tak faham masa tu. Dalam hati saya masa tu lah, kenapa aku menangis? Kenapa aku menangis? Saya pun orang kata terkejut lah. Saya pun sangat terkejut masa tu. Memang saya rasa memang ada benda lain dalam badan aku ni. Aku kena kali kedua ni dalam hati saya lah. Dan bila ayah saya selesai bacaan dia, dan dia baling dekat badan saya garam dengan lada hitam tu, badan saya ni menggeletar, dan saya menangis dengan sendiri, meraung dengan sendiri. Sampailah ayah saya pun dia letak tangan dia di kepala apa semua, dia sapukan di badan saya apa semua sambil baca ayat-ayat Al-Quran apa semua. Alhamdulillah, saya pun pulih. Dan satu lagi, lepas daripada ayah saya baling apa semua tu pulih, saya ni segar serta-merta. Orang kata daripada tak boleh nak bangun, muka pucat, habis saja bacaan ayah saya tu, terus saya pulih dan boleh bangun. Dan masa tu saya sangat, orang kata itu pengalaman yang orang kata yang berlainan lah daripada kisah yang pertama tadi yang saya lalui. Dan orang kata benda ni bukan dibuat-buat, bukan saya buat-buat.
dan disaksikan dengan orang kata jiran saya, ada kawan saya datang yang dekat-dekat rumah datang apa semua. Dan saya pun bagi tahu kat dia orang juga. Dekat kawan saya bagi tahu. Kata benda ni real lah. Tak sangka aku boleh menangis dengan sendiri. Dan badan aku menggeletar dengan sendiri, bukannya aku buat. Orang kata benda ni, orang kata rahsia ni, kata menguatkan lagi iman saya yang benda ni ada. Okey, itulah kisah yang kedua. Okey, saya sambung dulu kisah yang ketiga. Okey, sebab kisah yang ketiga ni tak adalah panjang sangat. Dan saya kalau boleh saya nak pendekkan sebabnya situasinya lebih kurang dengan kisah yang pertama, cuma kejadian ni di tempat yang lain. Kisah yang ketiga ni saya berlaku semasa saya berumur 15 tahun. From 3 from 3. Dan saya masa tu berlaku semasa saya ada aktiviti di sekolah. Ada aktiviti malam di sekolah. Rasanya ada qiyamul-lail rasanya di sekolah. Dan kita orang masa tu saya pergi dengan kawan baik saya yang sekampung dengan saya. Jadi kita orang pergi ke qiyamul-lail, balik daripada sebelum balik. Biasanya kita orang pergi qiyamul-lail tu semalaman lah. Cumanya pada malam tu kita orang kena bangun tengah malam. Dan pada pukul 2 atau pukul 3 pagi kita orang kena bangun. Dan bila kita orang bangun pukul 3 pagi, sepatutnya kita orang kena ikut aktiviti ni. Tapi masa tu nakal. Dan masa tu pula duduk dengan kawan. Jadi kita orang pun berpakat untuk balik awal. Balik pun bukannya balik terus. Sepatutnya kita orang kena balik subuh esok. Kalau kita orang balik tengah malam tu, mesti mak ayah kita orang akan pelik lah kan. Ponteng ke. Dan kita orang pun balik. Cumanya plan kita orang balik pada pukul 3 pagi tu. Kita orang balik. Sampai je dekat kampung kita orang tidur dekat surau. Kita orang tidur dekat surau kampung kita orang. Jadi surau tu memang saya dah biasa dekat surau tu, sebabnya surau tu dulu pernah dijadikan tadika. Dan ketika saya pergi tidur tu, surau tu saya rasa dah tak diguna pakai lagi, sebab keadaan surau tu dah teruk. Orang kata apa, tak ada untuk orang baik pulih lagi. Jadi terbengkalai gitu je lah. Dengan pintunya orang kata boleh buka. Dan kita orang pergi, kita orang tidur kat situ sambil menunggu subuh. Dan laluan jalan tu kalau dikirakan memang seram juga. Sebabnya bila tengah malam dekat kampung saya ni, bila pukul 10 ke atas tu memang dah laluan tu memang orang kata dah lengang lah. Memang jarang orang lalu. Kebanyakan orang akan lalu jalan utama. So jadinya kita orang tidur kat situ. Tapi malam tu saya tidur macam biasa, tak ada gangguan apa-apa. Dan sama juga dengan kawan saya tu. Dan kita orang bangun waktu subuh. Dan kita orang salat subuh dan kita orang terus balik. Tak ada apa-apa. Mak dan ayah tak tahu yang kita orang balik awal apa semua. Dan sampailah tengah hari tu, masa tu saya tengah orang kata main dekat cyber cafe berdekatan dengan rumah saya. Saya pun pergi jalan kaki je. Bila saya duduk tengah main game dekat cyber cafe tu, tiba-tiba saya rasa macam migraine. Kepala saya ni sakit tak boleh nak. Memang sakit yang orang kata yang luar biasa. Cumanya kita manalah tahu kan, kita
memang sebelum ni pun kita biasa sakit kepala, kita biasa migrain. Dan saya pun saya tak tahan sangat, saya tinggal terus je. Bagi je dekat kawan saya main sambung. Dan saya pun terus balik ke rumah makan Panadol. Balik rumah minta dengan mak Panadol. Makan Panadol. Biasanya bila kita makan Panadol ni 10 minit 15 minit hilang sakit kepala tu kan. Ataupun orang kata semakin okey lah sepatutnya. Tapi yang peliknya, sakit dekat kepala saya tu tak hilang walaupun sikit. Dan cerita ni lebih kurang dengan kisah yang pertama. Dan mak saya ni bila saya sakit kepala guling-guling, sampai berguling, sakit sangat sampai berguling dekat lantai, tak tahan sangat, menangis, memang menangis. Memang sakit dia tu orang kata 5 kali ganda daripada migrain. Lebih kurang macam itulah saya nak bagi gambaran. Dan mak saya pun datang picit kepala saya, dia picit kepala saya. Dan tiba-tiba dia pun macam kisah yang pertama, dia pun jadi dirasuk ataupun histeria. Dengan dia meraung kuatnya sambil nak cekik saya. Tapi masa tu saya kan dah orang kata dah besar sikit. Dan bolehlah saya lepaskan, saya leraikan tangan mak saya tu dan dudukkan dia apa semua. Dan sama juga macam kisah yang pertama, bila benda ni berpindah pergi dekat mak saya, sakit kepala saya ni orang kata macam terus hilang. Orang kata 100% hilang. Dan orang kata memang membuatkan saya ni rasa memang benda ni betul lah. Membuatkan saya ni percaya benda ni betul. Sebab kalau kita migrain, kalau orang bagi tahu kita cakap ada hantu tengah gigit kepala kau ni, mana kita nak percaya? Sebabnya migrain, kita kan selalu migrain. Memang kalau untuk saya sendiri ni, saya memang sekarang ni pun saya selalu migrain makan ubat okey ya. Tapi yang tu sakit dia tu, Allah saja yang tahu sakit dia tu. Bila masuk dalam badan mak saya ni, dia nak cekik saya lepaskan tangan, saya dudukkan mak saya tanya dia. Sebab masa tu saya kan dah orang kata dah pernah melalui pengalaman ni. Dan sebelum saya tanya tu, benda tu pun dah bercakap lah, aku nak gigit kepala kau. Jadi saya pun tanya, kenapa nak gigit kepala aku ni? Apa yang aku buat salah dengan kau, kata. Dan benda tu pun cakap, aku nak gigit sebabkan malam tadi dia kata saya naik basikal tu, saya pijak kepala dia. Dengan orang kata dengan basikal, dengan tayar basikal tu saya pijak kepala dia kata. Disebabkan tu dia balas balik gigit kepala saya. Dan lokasi tempat tu saya tak tahu kat mana. Tapi wallahualam, benda ni sebenarnya kadang-kadang kita pun tak boleh nak percaya. Tapi daripada dia bagi tahu saya pijak kepala dia naik basikal, pijak tu betul lah. Sebab saya masa tu saya balik daripada Qiyamul dan saya singgah di surau tu. Tapi tempat benda tu yang saya pijak tu saya tak pasti kat mana. Dan saya rasa saya tak tanya pun, ataupun saya tak ingat. Tapi lebih kurang macam tu lah. Itulah kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga ni pun orang kata lagi menguatkan lagi iman saya tentang benda ni. Memang betul-betul ada. Daripada kisah yang pertama tadi tu saya masih 7 tahun. Kisah yang kedua pun orang kata masa sekolah rendah. Jadi kisah yang ketiga saya ni, saya dah 15 tahun ataupun 16 tahun dah. Orang kata dah boleh fikir dah matang dah. Dah boleh fikir dah benda yang mana baik, yang mana buruk, apa semua kita dah tahu dah.
Dan kita orang budak-budak umur 5 bulan 16 tahun ni main pun dah tak macam budak umur 7 tahun dah. Kita orang masa tu main bola, main benda-benda yang orang kata lebih berfaedah lah. Tak macam budak-budak. Kalau kisah yang pertama tu saya umur 7 tahun. Biasalah 7 tahun kalau kat hutan main apa sangat kan. Main daun-daun, kutik daun lah, panjat pokok. Dan orang kata inilah pengalaman saya yang terkena gangguan, yang orang kata sedikit sebanyak tu ada memudaratkan diri saya juga, menyebabkan saya ni sakit kepala, badan gatal-gatal, bengkak-bengkak. Dan itulah kisah yang ketiga. Dan saya akan sambung kisah yang keempat, di mana saya orang kata kejadian yang berlaku pada saya, penampakan yang berlaku, dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan pengalaman ni pun orang kata membuatkan juga saya ni lebih, orang kata lebih percaya dan juga yakin yang sebenarnya kita ini berkongsi alam, mungkin berlainan dimensi, dan tak mustahil juga untuk orang kata kita melihat semuanya atas izin Allah. Jika Allah mengizinkan, semuanya boleh berlaku. Kun fayakun. Okey, kita teruskan sambung dengan kisah yang keempat. Okey, kisah yang keempat ni berlaku ketika saya berumur 17 ataupun 18 tahun saya rasa. Tapi masa tu saya dah habis sekolah. Cerita saya ni saya ikut turutan mengikut umur saya. Dan kisah yang keempat ni adalah kisah semasa saya berumur 17 tahun. Kejadian ni berlaku ketika saya balik daripada merempit. Ketika itu orang kata kita dah kenal dunia, orang kata dah terpengaruh. Masa tu cerita rempit apa semua kan, Farid Kamil baru keluar. Dan memang orang kata sedikit sebanyak tu terpengaruh lah. Memang zaman tu zaman rempit. Memang kalau kata di Kelantan ni malam minggu dia hari Khamis malam Jumaat. Jadi kita orang malam minggu memang kita orang keluar untuk merempit lah di Kota Baru. Dan kadang-kadang kita orang pergi ramai-ramai. Pada hari kejadian tu saya bersama kawan saya, tiga orang lah termasuk saya, naik motosikal pergi ke Kota Baru. Dan kawan saya ni seorang tu nama Hafiz, seorang lagi tu nama Den. Den ni dia naik motor dengan saya. Hafiz dia ada motor sendiri, dan kita orang pun pergilah Kota Baru. Dan biasanya kalau kita pergi merempit Kota Baru ni, biasanya balik memang lewat malam lah. Sebab pergi pun kadang-kadang pukul 10 lepas isyak. Kadang-kadang lepas isyak tu awal sangat, tapi kita orang pergi pukul 10 ke atas lah, baru naik pergi Kota Baru. Dan Kota Baru masa tu dah jadi macam litar. Dan kejadian ni masa tu saya rasa nak balik awal. Dan kita orang balik pada pukul rasanya pukul 2 lebih ataupun 2 pagi lebih, atau pukul 3 pagi lebih kurang. Sebabnya biasanya kalau keluar merempit ni kita orang balik subuh dah kena baru balik.
sebelum subuh pukul 4, pukul 5 baru balik. Sebab dekat suasana dekat Kota Baru ni masa tu, zaman tu, kalau kata hujung minggu ni pukul 2 pagi tu kata orang masih ramai, masih happening lagi. Cumanya malam tu saya rasa nak balik awal sikit, pukul 2 rasa saya balik. Saya pun ajak member saya ni balik. Jadi kita orang ni balik awal dan tinggalkan member yang lain yang ada sekali jumpa dekat Kota Baru apa semua kan. Kita orang balik ni lah bertiga lah. Jadi kita orang pun balik bertiga. Cumanya masa tu awal lagi, kita orang pun bercadang nak singgah dekat rumah member saya seorang lagi ni. Nama dia Mat. Dan Mat ni mak dia ni ada kedai makan berdekatan sebelah dekat dengan rumah dia juga. Dan saya bercadang dengan Hafiz dengan Din ni nak lepak dulu dekat kedai Mat ni. Dan bila sampai kat sana, kita orang pun lepak lah dekat kedai Mat ni. Tapi kedai dah tutup disebabkan kedai tu dia meniaga nasi pagi. Jadi masa pukul 2-3 pagi ni memang tak buka lagi. Memang orang kata tak ada orang lah kat kedai. Dan kita orang pun boleh gunalah meja kerusi tu, kita orang boleh duduk lah lepak dulu. Dan sampai je dekat kedai Mat ni, macam biasa kita orang panggil Mat, duduk dan borak macam biasa lah. Lepak-lepak, borak-borak apa semua. Dan sampai je dan kita orang borak masa tu. Kata topik masa tu sedang hangat berlaku dekat kampung saya masa tu. Kejadian pekerja yang bekerja di kedai mak kawan saya ni diganggu oleh makhluk putih berbungkus di atas jalan. Jadi kat kampung kita orang masa tu heboh kisah pekerja dia yang kena. Pekerja dia ni kena masa nak datang kerja pukul 5 pagi lebih kurang, sebelum subuh rasanya. Sebab kedai mak si mak ni dia kena datang awal sebabnya kedai tu dia meniaga nasi pagi, nasi bungkus pagi, nasi lauk, nasi kerabu. Jadi akak tu dia kena masa dia nak datang kerja sebab perjalanan dia nak datang ke kedai ni taklah jauh sangat. Cumanya dia kena melalui 2 jambatan untuk ke kedai tu. Jadi dia kena di jambatan yang kedua. Jadi si mak ni cerita kat saya, dia kata pekerja dia ni lalu sebab dia naik jambatan kan. Jambatan pertama turun pergi depan sikit, jambatan yang kedua tu kan dia kena naik jambatan macam tu. Naik tu tak nampak lagi, dia dengan motosikal rasanya. Dia naik sampai atas tu, dan masa tu dia dah nampak terus dah dekat ujung jambatan tu dah nampak dah putih atas jalan. Dia ingatkan sampah ke apa ke benda atas jalan. Dia ingatkan apa benda kan. Jadi dia teruskan lah. Yang masa tu kan pagi, orang perempuan pula bawa motor kena laju pun. Jadinya dia pun teruslah. Bila sampai separuh jambatan tu barulah dia nampak jelas. Yang dia nampak ni adalah benda putih berbungkus seperti gula-gula. Muka tak ada, lebih tak tahulah. Kalau saya rasa hantu bungkus. Sebab hantu bungkus dengan hantu pocong ni dia lain rasanya. Sebab hantu pocong ni dia lebih kepada melompat macam ni. Sebab saya pernah dengar juga orang cakap hantu bungkus. Tak tahulah, mungkin saya salah kot. Tapi dia ni berguling atas jalan. Dia bergolek atas jalan. Jadi
pekerja si mak ni pun apa lagi patah balik lagi ya. Balik ke rumah, call bos dia tu cakap tak ada kerja ni, balik dengan bergigih apa semualah. Orang tu tambah-tambah lagi orang perempuan kan. Kalau orang lelaki pun kalau kena macam tu rasanya demam juga. Jadi itulah kita orang pun malam tu pun kita orang borak sambung cerita ni, tapi topik tu topik seram lah. Jadi pada pukul 3 lepas tu kita pun borak lebih kurang pukul 3. Jadi kita orang pun nak bersurai nak balik. Mak Hafiz lah nak balik dulu. Jadi kita orang pun okey lah, kita bersurai lah. Jadi Hafiz pun balik dengan motor dia. Jadi saya ni dengan Din, saya nak balik, saya kena hantar si Din ni dulu. Sebabnya Din ni dia naik dengan saya. Saya pun hantarlah Din ni. Sampai je rumah Din, lebih kurang 5 minit je perjalanan nak ke rumah Din ni. Sampai rumah Din, sebab masa tu masih awal lagi, pukul 3 lebih. Bukan masih awal lah, maknanya saya kata saya nak aku lepak rumah kau dulu dah Din. Sebabnya kata aku nak balik sekarang pukul 3 lebih, mak aku tak bangun lagi. Kesian lah mak aku tengah tidur sedap, aku nak ganggu, nak suruh buka pintu apa semua, nak kejut kan. Lepas tu saya kena tunggu subuh lah, sebab subuh mak saya dah bangun dah. Jadi tunggulah subuh. Bila azan subuh, saya tunggu sekejap. Lepas azan subuh tu, saya pun tak nak balik lah. Keluar daripada rumah Din ni, nak keluar ke jalan besar daripada rumah Din ni, saya kena lalu 2 persimpangan. Simpang jalan yang pertama tu adalah keluar ke jalan kampung. Jalan yang tak ada, jalan kecil lah, tak ada line putih kat tengah. Dan simpang yang kedua itu untuk keluar ke jalan besar. Untuk keluar ke jalan besar, ke jalan yang benar. Jadi saya pun naiklah motor. Start lah 125 saya tu. Naik slow je. Sambil visor pun saya buka. Sebab visor saya tu gelap. Kan lepas azan tu suasana tu gelap lagi. Dan kalau maknanya orang tengah tidur lagi lah. Dan saya pun naik motor slow je. Bila sampai je dekat persimpangan yang pertama tu, saya kena belok ke kanan. Jadi saya belok kanan tanpa rasa, kata masa tu perasaan saya tu tak ada rasa takut ke seram ke. Jadi sampai je dekat kiri kanan memang ada rumah orang. Kiri ni rumah saya kenal, sebelah kanan ni rumah orang juga. Dan sampai je dekat rumah ni, dia benda tu melintas depan muka saya daripada kanan ke kiri. Sebelah kiri saya ni ada pokok. Benda tu melintas depan muka, pergi ke pokok sebelah kiri. Masa tu saya terkejut lah. Kita tengah bawa motor, tiba-tiba lalu depan muka saya nampak benda ni besar, putih dan seperti kain. Cumanya benda putih. Jadi saya pun terlintas benda putih. Kadang-kadang burung pun ada juga warna putih kan. Jadi cumanya bila dia melintas, saya toleh ke pokok tu. Sebab saya nampak dia pergi ke pokok. Saya tengok pada pokok, tak ada pun. Kosong, tak ada. Sebab dekat pokok tu berada dalam kawasan rumah orang. Jadi ada lampu lah. Ada lampu jalan apa semua kat situ ada.
ada satu lampu jalan kat situ. Bukan di kawasan yang gelap lah. Maknanya laluan tu bukan, orang kata, bukan jalan seram lah kan. Kalau lalu pukul 12 ke pukul 1 tu biasa lah. Sebab saya rumah Den ni memang daripada sekolah lagi memang saya dah tidur kat situ dengan basikal lagi. Masa sekolah dengan pakai basikal lagi, pernah pergi, pernah lalu. Jadi saya masa selepas benda tu melintas tu, saya tak ada rasa takut pun. Cumanya lepas daripada benda tu melintas depan sikit, masa tu saya tengah terfikir, benda apa warna putih ni? Saya cakap, kalau burung kenapa besar dan lalu pula betul-betul depan muka. Orang kata hampir-hampir bersentuh lah dengan muka saya ni. Dia kalau burung, bukan burung lah. Saya confirm. Lepas saya terfikir macam tu barulah berdiri. Sekarang ni pun naik bulu roma ni. Berdiri bulu roma. Melintas tu saya kata ni bukan burung ni. Bila saya terlintas benda tu, saya cerita hantu ni, saya pun perah motor jauh lah. Perah motor memang laju lah. Tapi sebelum saya tak keluar simpang kedua lagi, bila sampai simpang kedua ni, saya kena belok kanan, laju lah daripada gear 1, gear 2, gear 3, nak masuk gear 4. Bom, saya terlanggar kucing melintas jalan. Sempat saya toilet belakang, tengok kucing tu dah geletak, dia mati lah atas jalan. Sebab saya rasa saya nampak saya pijak dia, saya naik badan kucing tu. Kalau betul lah benda tu kucing, memang tak hidup lah. Tak pastilah kalau kata apa yang saya nampak mula-mula melintas tadi tu, takut ni kucing yang kedua tu, takut dia juga. Tapi kucing tu warna putih juga, sama benda yang warna dia tu sama dengan yang melintas depan muka saya tu. Lagi bertambahlah saya takut kan. Jadi dua kejadian pada waktu yang sama tu. Saya kena dua kejadian. Dan saya pun terus balik rumah. Alhamdulillah mak saya dah bangun solat subuh. Jadi ketuk 2-3 kali, mak dah buka pintu lah. Dan benda tu pun penampakan yang pertama kali saya nampak dengan mata kasar, dan saya kena macam tu pertama kali. Tak sama lah dengan kisah yang ketiga, kedua. Kisah yang pertama tak sama dengan kisah yang keempat ni. Dan juga untuk kisah yang kelima pun memang seram. Untuk kisah yang keempat ni saya simpulkan benda tu Kak Pon lah, Kak Ponti lah, lebih kurang macam ni lah. Buka pintunya, aku di belakang. Jadi saya akan sambung kisah yang kelima sekejap lagi, okey? Okey, kita kisah yang terakhir untuk episod 1 ini. Kisah ni pun berlaku pada saya sendiri. Tapi kisah ini agak rare sebabnya, ialah dalam pengalaman saya ni agak rare sebabnya saya bersama isteri saya kena benda ni. Maknanya yang saya cakap, yang saya cerita ni, maknanya ada saksi. Sebab kisah-kisah yang keempat yang sebelum ni saya cerita tu semuanya saya sendiri. Sebab kalau saya cerita dekat orang pun
saya cerita dekat orang pun maknanya terpulang pada orang untuk percaya ataupun tak percaya. Saya tak boleh nak buktikan apa-apa. Kalau untuk kisah yang kelima ni, saya bersama isteri saya, dan juga kisah ni pun saya bertanya kepada orang-orang tua, dan bukan saya seorang je kena, belum maknanya ada beberapa orang di kampung saya pun pernah terserempak dengan benda ni. Okey, saya ceritakan untuk kisah yang kelima. Dia pada kisah ni berlaku lebih kurang tahun 2013 ataupun 2014. Masa ni saya baru kahwin dan tak ada anak lagi. Dan masa tu saya tengah meniaga saya sewa satu kedai ni, saya meniaga depan sekolah, meniaga char kway teow, burger, meniaga air. Adalah meja 3-4 biji meja tu adalah di kedai-kedai kecil. Dan saya meniaga sampai pukul 10 malam. Dan hari itu adalah hari Khamis, malam Jumaat. Hari Khamis tu memang saya meniaga, dan hari Jumaat saya cuti. Jadi sebab hari Jumaat esok tu saya cuti. Jadi isteri saya ni ajaklah balik rumah mak dia, rumah mak mertua saya lah. Jadi saya pun okey lah, tapi kita meniaga lah dulu sampai pukul 10 malam ni, tutup kedai, nanti kita balik lah. Saya cakap macam tu. Dan okey lah, kita tunggu tutup kedai macam tu lah. Dan malam tu pun tutuplah kedai. Jadi kita orang mandi-mandi apa semua. Dan saya pun ada beritahulah, bawa lah barang-barang apa yang penting-penting, apa baju apa semua tu, kemas-kemas siap-siap, nanti kita terus balik lah. Sebabnya masa tu tutup kedai pukul 10. Jadi saya kalau boleh nak kejar masa lah sebelum pukul, yelah takut lewat malam nak bertolak. Jadi dah masa tu pun maknanya tengah mandi apa semua, dah pukul 11 lah. Jadi siap lah, ni kita orang pun bertolak. Jarak antara kedai saya ke rumah mak mertua saya ni lebih kurang 30 minit lah. 30 minit atau 40 minit lebih kurang. 40 minit. Jadi sampai je lebih kurang 10 minit perjalanan kita orang. Isteri saya ni dia baru cakap dia tertinggal sesuatu. Dia kata dia tertinggal, rasanya tinggal charger rasanya, ataupun saya pun lupa tertinggal apa. Saya rasanya charger rasanya, ataupun ada satu benda, satu dua barang lagi dia tertinggal. Jadi saya pun masa tu rasalah nak marah tu kan. Sebabnya waktu tu dah lah kita ni kejar masa, sebabnya dah pukul 11 lebih. Saya takut ganggu mak mertua saya nak tidur, nak tunggu kita orang sampai. Kalau dia dah tidur pun kita nak kena ketuk pintu, nak kena kejut dia orang, kesian lah kan. Dah takut pukul 12 lebih. Lepas tu dalam saya marah macam tu, bebel macam tu pun, saya patah balik lah. Jadi atas kereta masa patah balik tu pun saya senyap je lah. Saya dalam keadaan orang kata masa nak marah lah, bebel lah juga. Sebab saya dah pesan kata barang-barang yang penting tu cek betul-betul lah, bawa balik, nanti tertinggal. Kata rupanya tertinggal juga. Jadi kita orang pun balik lah. Jadi tapi saya balik tu, saya tak lalu jalan yang saya keluar mula-mula tadi. Saya lalulah ikut jalan shortcut untuk lebih dekat lah, lebih cepat. Jadi jalan shortcut tu adalah jalan yang kisah ketiga rasanya. Kisah ketiga saya kena. Yang masa saya pergi Qiyamul Lail malam tu,
dekat sekolah untuk kisah yang ketiga tadi, saya lalu ikut jalan ni. Sebab jalan ni dia shortcut sikit. Walaupun dia jalan kecil, tapi dia lebih dekat lah. Tapi rumah orang tu ada je kiri kanan rumah orang dalam kampung kan. Dalam kampung. Dan di simpang jalan tu pun ada Jepam, GPA. Dan bila kita orang sampai dekat satu simpang ni sebelah kanan ada pejabat Jepam. Dan kita orang pun kena belok masuk belah kiri lah. Bila kita orang masuk je belah kiri, dan saya senyap lah, tak bercakap lah. Masuk belah kiri, tapi dalam fikiran tu memang tak terlintas langsung lah orang kata seram ke apa ke, tak ada. Masuk je belah kiri, tengok straight jalan, saya nampak ada mata dua merah tengah jalan. Jarak lebih kurang 100 meter 100 meter lebih kurang lah, 80 meter 100 meter lebih kurang. Tapi daripada jauh tu kita dah nampak mata dua merah. Tapi biasalah bila tengah malam kan, kita biasalah kalau tengah malam ni mata binatang, mata kucing ke, mata lembu. Tapi masa tu saya terfikir lembu ke kambing ke, sebabnya kawasan tu memang kawasan orang bela lembu. Saya kenal lah siapa yang bela lembu kat situ, sebab situ dah masuk kampung saya kan. Memang kawasan tu lembu, tai lembu banyak atas jalan. Jadi saya tak cakap apa-apa lah, senyap lah, cerit je. Bila sampai, tapi benda tu masih nampak warna merah atas jalan tu. Sampai je dekat kan lampu kereta dia ada jarak kan. Suluhan lampu kereta ni dia ada jarak. Bila suluhan lampu kereta ni sentuh je benda tu, dia melompat naik atas. Dia melompat naik atas. Masa tu saya tengok dah, orang kata dah terkejut gila dah. Tengok melompat naik atas. Saya sempat nampak kaki. Saya sempat, masa dia lompat naik atas tu, kaki tu saya sempat nampak. Kaki dua. Kaki tu bukan macam kaki burung ataupun kaki benda lain ke, memang memang benda ni besar. Sebab tu saya kata benda saya ingatkan lembu. Kalau benda kecil-kecil, mesti saya fikir benda ni burung ke, ataupun katak ke, dia lompat atas. Dia benda ni saya tak pasti dia lompat ataupun dia terbang. Tapi benda tu dia naik atas macam ni. Saya nampak kaki dua. Sebelum dia lompat tu, mata merah tu memang dia betul-betul ada tengah jalan. Jadi saya tengah bawa kereta, memang daripada jauh lagi saya nampak mata merah dua. Jadi mata saya ni fokus kat benda tu. Fokus. Sorry, kita tak laju lah sebab kita ingat lembu kan. Kita kecil dulu lah. Takut langgar lembu pula. Takut nanti masalah lain pula. Gila, sampai dekat je dia lompat naik atas tu. Tapi saya tak mengerti apa pun. Saya straight je. Cuma masa tu nak bagi tahu perasaan orang yang jumpa hantu ni, mungkin orang kata setengah dalam movie ataupun dalam dalam filem ke kan, kita tengok jumpa hantu tu, mungkin betul juga ada setengah yang lebih kurang macam tu. Tapi saya ni, saya tengok, saya tak boleh terkata apa. Nak kata takut pun tak juga. Nak kata lebih kurang macam saya terkejut lah, lebih kurang tergamam lah. Saya pun tanya isteri saya, nampak tak tadi? Dia angguk nampak. Dia jawab macam tu, nampak. Jadi saya pun tahulah, bukan maknanya benda ni bukan aku seorang yang nampak. Dan bukan orang kata bukan silap bukan mata aku lah. Maknanya benda ni memang real depan mata ni.
benda yang orang kata yang fizikal lah, bukan orang kata tersalah tengok ke ataupun benda-benda lain tu, tak adalah. Memang orang kata ini adalah entiti yang memang selalu dah berlegar dekat kampung kita orang tu. Dan selepas itu saya pun ambil barang dan patah balik terus ke rumah mak mertua. Jadi sampai je separuh jalan rumah mak mertua saya tu, separuh jalan saya singgahlah isi minyak. Bila saya tinggal isi minyak, tengah-tengah isi minyak, tiba-tiba saya rasa ada sesuatu lalu belakang. Dan masa tu kita dah baru lepas jumpa hantu dah. Tengah-tengah isi minyak dekat kawasan yang cerah, tiba-tiba rasa ada benda lalu belakang. Saya pun takut lah, toleh belakang. Rupa-rupanya tenggiling. Rasanya kalau kat Kelantan ni orang panggil giling. Saya tak pasti kalau saya rasanya tenggiling tu rasanya bahasa bangku dah rasanya. Tak pastilah kalau orang KL panggil apa. Dan saya pun bagi tahu dekat pekerja yang stesen minyak tu, kata ni ada tenggiling lalu ni. Jadi dia pun saya tak pasti mungkin dia abang stesen minyak tu ambil ke tak. Dan selepas daripada tu saya pun balik ke rumah mak mentua saya. Tapi pasal tenggiling tu masa tu lah, zaman tu masa tu lah, tahun 2013 2014 tu tenggiling ni mahal. Tapi kita kena jual pasaran gelap lah. Salah lah kalau di sistem undang-undang Malaysia ni, salah benda tu. Saya rasa seekor ada sekilo tu banyak juga dapat rasanya. Ratus ringgit lah dapat. Saya tak pastilah. Dan saya pun tak bertanya pun, tak ambil tahu pun pasal tu. Dan cerita ni lepas daripada saya balik ke rumah saya, balik ke kampung saya, balik daripada rumah mak mertua ni, keesokan harinya tu saya terjumpa dengan orang kat kampung saya ni, orang lama lah. Jadi saya pun ceritalah kat dia pasal saya ternampak tu. Dan saya panggil dia ni Abang D. Dia ni lebih kurang tok guru silat muatai, lebih kurang macam tu lah kat kampung saya ni. Jadi saya pun ceritalah kat dia, dan dia pun cakap memang kawasan tu ataupun kat kampung kita orang ni memang benda tu memang ada, memang berkeliaran. Tapi biasanya dekat orang kampung sendiri ni jarang lah terkena. Sebabnya biasanya dia kata biasanya terkena kat orang luar yang baru-baru, orang kata tak pernah lalu situ ke, tak mau orang kampung luar lah masuk, kalau buat benda tak elok ke apa ke, memang kata kena lah. Dan laluan utama ke kampung saya ni memang ada sekolah, ada 3 biji sekolah. Dan Pakcik D ni dia pun bagi tahu saya, dia kata dia pernah dengar cerita yang orang luar daripada kampung ni masuk ke kampung saya, lalu ikut jalan tu, tak pasti buat apa, tapi pernah juga terjumpa di atas bumbung sekolah. Dan memang benda tu pun orang kata memang berkeliaran. Dan Pakcik D cakap benda ni dah tak ada tuan. Dulunya bertuan, wallahualam, dan sekarang ni dah tak ada tuan. Jadi benda tu berkeliaran lah. Maknanya nasib lah siapa yang jumpa tu.
Tapi tak adalah apa orang kata sampai teruk-teruk sangat tu, tak ada. Sekadar orang kata ternampak. Jadi itulah pengalaman saya yang saya rasa penampakan yang paling real lah depan mata saya bersama isteri saya. Dan selepas daripada jumpa dengan Pak Cik D ni, saya juga selepas beberapa tahun lah, saya pun dekat kampung saya ni ada seorang dia ni adik daripada saya lagi lah. Jauh lah adiknya, beza umur tu jauh lah. Jadi saya pun bercerita lah dekat dia, sebab kebetulan tempat yang saya jumpa tu, yang saya nampak tu, dekat dengan rumah dia. Lebih kurang 10 meter je daripada rumah dia. Tak tahu lah. Jadi saya pun cerita lah benda ni. Dan dia pun pernah juga nampak sama sebiji macam saya nampak, mata merah dua kat atas jalan tu. Masa dia nak balik rumah dia pernah lah dia terjumpa. Dan cerita dia tu pun lebih kurang sama dengan cerita saya. Jadi betul lah apa yang Pak Cik D tadi bagi tahu. Memang benda ni berkeliaran kat kampung saya tu. Wallahualam lah. Kalau untuk 2025 ni saya tak pasti sebab saya pun dah pindah. Saya dah balik duduk kat tempat lain dah, kat kampung ayah saya. Dan sudah tamatlah di situ episod yang pertama. Sahabat-sahabat semua jangan lupa like, share dan boleh bagi pendapat di ruangan komen. Dan juga jangan lupa subscribe channel Mal Permata. Dan kita akan berjumpa lagi di episod seterusnya, episod yang kedua, dengan story ataupun cerita yang lebih menarik dan lebih seram, InsyaAllah. Assalamualaikum. Hehehe